Hari ni aku nak bawa bos kecil pergi healing dekat pantai. Mungkin ramai terfikir, Jerman ada pantai ke? Ada. Jerman ada garis pantai sepanjang Laut Baltik dan Laut Utara. Dan salah satu pantai Laut Baltik ni dekat betul dengan tempat aku. Nama tempat dia Rostock Warnemünde. Perjalanan dengan basikal ambil masa lebih kurang 13 minit je dari tempat kediaman kita orang. Macam biasa, bos duduk seat depan dapat front row view. Sampai pantai ada kapal persiaran baru nak berlepas. Kita orang dah lama simpan hajat nak naik kapal ni. Tapi tu lah harga mengeras. Member dapat tengok je lah dulu. Ramai orang cakap bawa toddler ke pantai ni elok. Dapat fresh air, develop sensory dengan immune system. Even orang Jerman pun kerap ke pantai sini nak bercuti. Lebih-lebih lagi waktu sama bila air dah tak sejuk sangat. Aku perasan banyak kawasan menghadap laut dekat Jerman banyak dah develop untuk hub pelabuhan dan kebanyakannya terletak dekat utara Jerman saja. Lagi-lagi nak dapat pantai berpasir macam ni, option tu boleh cakap terhad jugalah. Sepanjang zaman aku belajar dulu pun tak terfikir nak ke bahagian utara Jerman ni semata nak lepak pantai. Sebab kita dekat Malaysia, setiap negeri dah ada pantai cantik-cantik. Jadi attraction nak ke pantai tu tak terasa sangat. Tapi dah dekat ni rasa bertuah pula sebab boleh bawa family lepak pantai hujung minggu.